Nama apa? Farid. Apa? Farid. Awak okey tak? Suara macam tak ada ni. Hari ni tak ada suara Hari lah. ni tak ada suara. Awak bukan selalu nyanyi-nyanyi tu. Betul saya. Awak hari ni tak ada suara. Hari ni tak ada suara. Oh, penat ni datang house boom ni. Boleh just duduk saja macam biasa. Asal mana? Saya KL. KL. Musuh Maju. Lepak dekat Sovo lah. Betul? Ada Lepak. Pali dengan saya ni macam gini lah. Oh. Soalan paling famous. Apa tu? Pernah bercinta tak? Mesti pernah. Dengan dia lagi ke dah putus lah? Masih lagi. Masih dengan dia lagi? Masih dengan dia Okey, lagi. kalau dengan dia lagi kenapa pilih dia? Kenapa tak pilih orang lain? Kenapa masih stay lagi dengan dia? Okey, saya nak cakap benda ni bagus awak tanya benda ni. Okey, Pasal bagi saya bila saya kenal dengan si dia ni, dia bagi satu keajaiban. Keajaiban yang paling besar selama saya hidup. Bagi saya dia adalah orang yang boleh tanpa dia larang saya apa-apa pun. Saya sendiri takut. Oh, awak Buat takut dengan dia? Bukanlah marah pun macam nak pergi-pergilah, tak larang pun. Tapi kita yang rasa macam tak nak tak apa. Faham. Maksudnya macam lebih kurang takut bini lah. Okey, contoh kalau dia tengok video ni sekarang, tiba-tiba lalu FYP dia, apa yang kau nak cakap kat dia? Saya cuma nak cakap kalau selama ni saya buat salah, saya minta maaf. Saya cuma nak beritahu awak seorang wanita yang hebat yang pernah saya kenal. Saja. Selain daripada mak saya. I love you tadi. I love you very much.